Bangun-bangun happy. Main-main. Jom. Dan saya nak belanja korang juga. Bag. Style cantik. Bersalah lah berhenti macam dia. Once again, welcome back to Joy Family Channel. Cikit. Okay, korang. Nampak tak lighting dia macam dah nak ada tak ada. Okay, kita ada di sini. Kita ada bersama Didi dan Ria. Didi pula dah. Hari tu kan Didi. Lily. Silap nama dah. Nama lebih kurang macam mana kan? Aku memang confused. Didi, Lily memang aku confused nama dia. Tapi aku ingatlah muka dia. Ria say hi. Okay. So basically, tahun ni kan jom raya dengan family mertua. So dengan family jom tak raya lagi. Walaupun raya dah habis, aku macam plan macam jom ni nak panggil family I datang rumah, nak sambut raya. Walaupun dah terlambat, so kita tak bagi duit raya. Kita nak bagi macam hadiah je lah, barang instead of duit raya. Boleh tak macam tu? So itulah apa yang kita nak buat pada hari ini. Kita nak pergi beli barang untuk family saya. Dan saya bawa kawan-kawan untuk menemani saya supaya saya tak sembunyi. Okay, bye. Okay, so jomlah kita. Daddy tak ada, so Mami bawa Rias. Just happy? Okay, so jom kita pergi IOI. Yeay, kita baru sampai dekat IOI. Kita dah parking. So kita nak jalan-jalan. Rias tadi dia tidur. Best ke Rias tidur atas nanti? Bangun-bangun happy. Main-main. Jom. Rias, atau main? Rias nak air mana? Uish. Macam mana? Nak apa tu? Mana Rias? Yes, nak apa? Dekat rumah Mami Bapa ada. Dia ingat. Bijak lah Altair. Sampai dah. Bestie. Master Jan. Sama tak? Sama. Oh. Sama ni. Ya. Sama. Oh, sama. They have twins. Layan lah korang. Ush. Tolong Dukutnya. Uluh. Dia beli apa? Tengok. Siapa ni? What's that? Say thank you, Mami. Okay, let's go. Okay, sekarang ni kita nak pergi Charles & Keith, cari handbag untuk mak saya. Dan saya nak belanja korang juga. Bag. Okay, you guys can go buy. Terkejut. Okay, you guys dapat handbag. Let's go. Hari ni juga dia orang nak buat annual dinner-nya. Orang baru nak belanja. Tutup, guys. Aduh. Close lah. Oh no. Dia say, oh no. Dia dah buat kedai ni macam kedai dia dah. Uish. Dah lah, aku masuk Bonia juga. Memang lah. Tengok tu dia nak main. Cari. Mana? Cari cepat. Cari mana aunty? Go. Mana bos aku? Letak cara. Sebabkan beg tak dapat tadi, kedai tutup. So, perfume lah. Okay. Tak ada pilihan dah, terpaksa. Tu kau tengok budak ni. Apa? So, semua dapat. Rias dapat kereta. Kawan-kawan saya dapat. Family saya dapat. Mama saya akan belikan dia. Nanti saya akan bawa dia keluar. Biar dia pilih sendiri. Lepas tu, Rias pun saya belikan. Belikan dia perfume tu juga. Sama dengan saya. So, okey lah, semua orang dapat. Selamat Hari Raya. Rias dah bosan. So, sementara tunggu dia orang pilih, kita orang lepak dekat luar dulu. Kedai kat situ je. Tengok kat sini. Tengok tu. Dia tak nak duduk sebab dia nak main car dia. Sumpah, kereta mau bantu untuk dia bertenang. What is the name? Moonshaker. Uish. 1, 2, 3, run. Ni cara mak-mak nak membahagikan anak daripada bad mood. Bahagia tak? Happy tak? Happy tak? Dia dah ngantuk guys. Nak kita run lagi. Berat weh anak kok. Jom kita run lagi. Okay, tadi kan suruh diorang beli perfume kan, tapi Ani seorang je yang beli. Lily dia tak beli. So therefore, sekarang ni kita orang tadi pergi kedai makan. Order makan, lepas tu I terus keluar pergi cari coklat. Kita bagi dia coklat lah. At least ada something kan. Takkanlah Anis ada dia tak ada kan. Mana boleh macam tu? Kita tak boleh. Yes, nak makan. Wow. Sedap tak? Okay, ni satu untuk Ani, satu untuk Lily. Welcome. Okay, Amin. Welcome. Jom makan. No. Handsome lah tu. Handsome, kita makan handsome sikit.
Kisah? Halu dah, halu dah. Kita makan dekat Chili's. Ni, dia punya air. Ni ada whipped cream. Wow. Suka yang viral guys. Sedap ah. Dah tu kena nak juga sibuk. Oh ada juga. Sedap. Anak ibu macam ni. Kita try makan dalam ni. Oh sedap juga. Oh, sedap juga. Okay. Okay, How's the taste? How's the taste? Good. Dia pakai expression tu. Here. One, two, three, right? Kita orang ni dekat sini sampai tutup dah kedai semua. Thank you Lily and Anis sebab tolong bawa barang-barang semua. Tiba-tiba karaoke pula ada. This is what we call girls day with anak. Yelah suara Rias je satu mall ni. It's karaoke. Like tiba-tiba karaoke. Like tak apalah kan. Okay, so Rias pun dah tidur. Nak angkat and then nak balik. So kita akan sambung konten ni pada hari Jumaat. Hari Raya. Raya. Okay guys, tibalah hari yang dinanti. Okay, saya dah siap dah. And sekarang ni baru pukul 9 pagi. So, kita kena start masuk awal sebab family saya datang dalam pukul 11:30 macam tu. And Rias masih tidur. Riz pun masih tidur. Aku dah kejut 10 kali buat dia kata dia nak shoot sekali dengan aku. Tapi last macam kena shoot sendiri. Tapi tak apa, kita dah ada stand phone. Kita boleh gunakan sebaiknya. Anyway, tudung saya pakai hari ni, tudung Joanna macam biasa kalau nak ada dekat showcase dekat TikTok saya. So hari ni saya nak masak benda yang simple je sebab aku ni tak adalah professional sangat masak. Tapi setakat masak simple-simple tu boleh lah kan. So kita just nak buat macam ayam berempah. Lepas tu nasi putih, sayur sikit, lepas tu telur masak kicap. I rasa okey lah tu, cukup lah tu. Sebab lah simple-simple je lah kan. Kalau rasa macam nak luar biasa, kita pergi makan luar kat kedai. Tak payah nak susah-susah masak kan. Okay, bye. Okay, so untuk first step, kita perlukan potong and then kita perlukan serai dan juga lengkuas. Okay, so saya akan buang kulit lengkuas ni dulu, potong serai and then baru kita tunjuk next. Okay, so dah siap potong. So basically masukkan serai ke dalam ni and then lengkuas. Okay, sikit masuk dalam and then kita akan letak air ni kita akan blend. Okay, kita masukkan serai. Serai ni dia cakap sebab aku ikut resepi orang. Tak ada resepi sini mana-mandai. Katanya serai tu jangan potong kecil-kecil sangat. Besar-besar je, panjang-panjang. So kita ikut yang pakau. So kita ambil air. Air ni kita akan masukkan dekat dalam. Kita akan letak penuh sampai tutup lah. Kita tambah lagi, okay? Semoga jadilah sebab ini tambahan saya buat. Tak apa, yang penting kita make sugar. Kalau tak jadi, kita order Grab lepas tu. Kita make our life easy, bro. Okay, kita blend dulu kejap. Okay, so kita dah blend. And then kita kena tapis tau. Tapi air dia tu kita simpan sebab kita kena guna lagi the water. So, jaring and then water kita nak. We want the water. So yang ni kan, kalau korang nak lebih-lebih pun tak ada masalah kalau korang jenis suka yang rempah yang tahu tak yang berempah kan dia punya rempah-rempah atas tu kan kalau kadang-kadang kita suka gigit-gigit kan. So inilah dia punya rempah sebenarnya. So kalau korang suka gigit-gigit buat je lebih. Saya suka sebab saya buat lebih. Kadang-kadang cukup lah macam sikit je. Kalau ikut resipi dah lebih kan kita buat. So the water kita simpan dulu. Okay dah siap tapis kita kena sediakan ayam. Okay sebab benda ni kita akan letak dekat atas ayam. Sekarang ni kita kena siapkan ayam. So sebelum lepas potong ayam, sekarang ni ayam ni dah cuci. Kita akan letak kita punya serbuk. Sedap-sedap tadi tu kita akan letak dekat atas dia. Okay. So ni kan yang tadi tu kita akan letak atas dia ni. Letak je. Okay, letak aja. Lepas tu, belum ambil lagi air lagi. So, lepas ni saya akan sediakan dulu bahan-bahan. Apa pula kita kena perap dia. Sekarang ni kita tengah buat perapan ayam ni. Barulah sedap guys. Saya dah siap kopek bawang merah dan bawang putih. So, ini adalah yang kita perlukan. Okay, so first bawang merah ni kita nak blend je. So, saya akan potong 4 je lah macam tu. Okay, lepas tu bawang putih. Beberapa ulas bawang putih. Okay, letak je kat dalam. Selepas itu kita perlukan ketumbar. Ketumbar in English we call coriander. Dalam 1 sudu lah. Tapi dia 1 sudu besar. So kita buat 2 sudu kecil. Okey tak? 1 2. Lebih sikit boleh tak? Ni namanya dalam rangka resepi. Masukkan sedikit
Serbuk jintan putih dan serbuk jintan manis. Sikit je. Betul-betul sikit tu. Aku tak tahu, takut lah nak buat lebih-lebih. Takut tak jadi. Boleh lah tu. Okay, kita akan masukkan cili kering. Saya terlupa tadi. So, air yang tadi kita tinggalkan tu kan, air balance. Lepas tu kita akan blend. Okay, satu berita yang menyedihkan walaupun saya ikut segala apa yang disuruh. Tetapi warna dia tak berapa nak menarik, tapi bau dia sedap. So, aku macam akan teruskan juga. Walaupun dia punya colour is not as per what gambar tu. Oh, keluar bodoh. Tapi dia not bad lah. Cuma dia macam pucat sikit. Aku rasa aku dah tersalah pinggan. Kita ada banyak melakukan kesilapan kali ini sebab pinggan ini sangatlah tidak sesuai. Aku rasa aku kena tukar. Sabar jap. So kita dah settle, tukarkan kedudukan. Kita dah masuk dalam ini penuh lah. So sekarang ni apa yang diperlukan? Marilah kita sambung. Okay, kita perlukan 4 sudu tepung jagung. Tepung jagung 1, 2, 3, 4. Okay, 4 sudu ya. Lepas itu kita perlukan serbuk kari lah. Serbuk kari ni dalam 1 sudu. Okay. Boleh lah ni. Ni namanya agak-agak je lah. Kalau betul-betul, kalau salah, terpulang. Okay, perasa sedikit. Okay. Lepas tu sedikit garam. Taklah sedikit macam dalam 1 sudu lah. Mungkin aku kena buat lebih kot sebab tadi dia buat sikit. Yang resipi tengok tu dia buat sikit. Saya buat banyak. Serbuk kunyit 1 sudu. Rasa tadi kita tambah sikit lagi. Biasalah kita buat ni guys. Okay, lepas tu kita akan gaul. Tapi kita gaul, kita akan pakai kita punya sarung tangan. Sebab ada kunyit, nanti tangan jadi kuning. So saya memang sediakan benda ni. Setiap kali saya masak ayam yang kena guna kunyit. Kunyit ni memang aku pakai benda ni. Kalau korang nak tahu saya kan, kini korang gaul je sambil-sambil saya sembang. Zaman saya sebelum kahwin, saya tak makan luar tau. Saya memang masak air dekat rumah. So setiap kali saya masak, saya memang kena pakai sarung tangan. Tak boleh bagi tangan kuning ke apa sebab saya model. Takkanlah nanti aku tiba-tiba tangan aku kuning ada kunyit kan. Saya memang sebab tu lah aku dah biasa dah pakai sarung tangan ni. Kalau tak shoot tak apalah kan. Tak nak warna kuning tangan okey lah. So ni kita gaul je, lepas tu kita akan perap dia dalam 30 minit lah. Okay, so sementara tunggu dia perap apa semua, aku boleh buat benda lain. Potong-potong untuk nak buat sayur lah apalah kan. Semoga sedap. Kalau tak sedap, as I say, kita regret. Oh my god. Oh, ini closer look kita punya ayam yang diperap. So kita biarkan. So ini sayur bayam dah dicuci, carrot dah dipotong. Satu-satu biji bawang merah dah dipotong. Okay, lepas tu cili besar. Okay, cili besar merah. Okay, yang ni lupa nak potong. Okay, jom kita potong kejap. Bawang putih. Okay. So bawang putih ni saya masuk sekali dekat bawang merah. Lepas tu kita akan panaskan api. Okay, so periuk ni best gila sebab dia boleh apa? Macam ni, nampak tak? Okay, letak minyak. So nanti kan bila nak hidang kat tetamu, letak ni je lepas tu buka. Dah, siap. Tak payah nak transfer pergi mangkuk dah. Tunggu panas dulu. Okay, tunggu panas dulu anak-anak. Apa tu? Apa saya ada warna hitam ni? Okay, so bila dah panas tu kita masukkan je kita punya bawang. Okay, tak panas mana lagi lah sebenarnya tu. Kita menggunakan konsep red dot. Okay, agak-agak je lah. Tengok macam dah okey dah bawang tu, kita masukkan air. Okay, air ni terpulang lah. Korang nak banyak warna sup, banyak tu lah air. So saya tambah lagi. So saya akan masukkan carrot dulu sebab carrot ni dia amat lembut. Saya makan carrot yang betul-betul lembut tu. So memang akan lama lah bila masak tu. Sebab sejenis sup yang lembut kan. Lepas tu carrot pula kali ni saya decide nak potong besar-besar. So lagi lambat lah nak jawabnya dia nak lembut. Okay, so sementara menunggu benda tu settle kan. Saya dah panaskan api, saya nak buat telur mata, nak goreng telur mata and then saya buat telur masak kicap tapi mungkin telur masak kicap ni mungkin tak tunjuk kat resepi. Tak tahulah nak tunjuk ke tak. Tengok macam mana sebab saya kerja time sekarang pukul 11 dah. Laju betul lah masa. So ini bahan-bahan saya dah sediakan dah untuk buat telur masak kicap. Kita akan buat yang pedas punya sebab aku suka pedas cili. Oh my god. So sekarang ni pun saya akan masukkan sayur bayam dah dekat dalam kuali kita ni. So kita akan masukkan sayur terus dalam ni. Okay, telur tengah masak kat sebelah tu bunyi telur tu. Sayur ni jangan lupa basuh ya. Okay, ni kita biarkan aje lah dia. Biarkan aja dia hidup menyendiri di tepi kita. Kita
kacau-kacau sikit. Nanti dia akan layu lah sayur. Tu kita punya telur kat sebelah. Ria akan aja telur tu. Nampak tak? Aku seorang 3 ni ha. Ini kita nak goreng ayam. Baru buka api nak panaskan. Lepas ni goreng telur. Lepas tu sekejap lagi lepas telur kita akan buat terus ayam masak kicap. Telur masak kicap. And then sayur kita tengah mendidih. Dia tunggu panas. Lepas tu masuk ayam. Ayam kita yang tu. Ni telur yang dah siap. Ni telur tengah buat lagi. Kegigihan yang amatlah membanggakan. Sebab cara berlaku. Okay, bye. By the way, untuk yang ni kan, tadi saya dah masuk apa lada putih ni. Lepas tu garam sikit lah saya dah masukkan. Sekejap lagi kita rasa. Alias dia dah wake up baru lepas mandi. Comel kan? Itu je anak saya tu. Yes, kata. Yes, gatal. Sian dia tengah gatal legit. Meja pun saya dah prepare ni. Saya prepare malam tadi sebab saya tahu dah hari ni confirm huru-hara. Ini kena kemas lagi sikit. So, ini kita akan masukkan dekat kita punya sayur. Kenapa, Riaz? Tu kita tengah masak ayam. Kita biarkan aja ayam tu. Jadi tolong mami basuh beras baru teringat sebaiklah. Okay, ni proses tolong masak kicap kita. Yang ni dah siap dah. Yang ni macam lambat lagi nak siap. Mami nak hug please. Mami nak hug please. Dia tak boleh ke mak dia. Dia sayang mak dia. Dia memang saya boleh cakap Riaz ni kan. Dia seorang yang physical touch. Kan sayang kan? Dia memang sukakan pelukan. Suka senyum. Sukakan kasih sayang mami. Pagi-pagi bangun nak kiss mami kan? Daddy sleep. Yes. Huh? Daddy. Daddy sleep with Riaz. Sekarang ni tinggal tunggu ayam je. Yang lain dah siap dah guys. Ni kita punya telur masak kicap. Okay. Ni kita punya sayur. Okay. Pasang dia. Baru 3 lauk. Aduh lah macam mana lah orang yang kat kedai makan yang kena masuk banyak lauk tu. Aku memang respect gila lah. Memang saya selalu makan sebab saya support korang. Memang selalu makan kedai. Okay, ni kejadian ayam kita nampak menarik kan? Not bad, not bad. Ada disaster berlaku and aku shaking. Aku terkejut. Sebab dia macam meletup depan aku. Apa benda yang meletup kau tengok. Nasi habis berterabur atas ni. Tak tahulah. Masak nasi tiba-tiba meletup. Boom. Jatuh ke belakang. Kenapa First time tu pakai periuk ni tiba-tiba meletup. Asal doyang? Adakah jenama ini red flag? Ni jenama apa? First time tak pernah jadi. Tu lah, tak pernah jadi sama kita orang pakai pressure cooker ni. Habis meletup. Saya tak tahu. Selalunya saya masak. Kali ni Riz yang masak. Saya tak tahu dia tekan apa. Tapi saya rasa... patutnya okey je macam tu. Memang macam tu pun. Kunci dia. Cabut dia punya ni. Dalam round kedua. Round pertama. Tada! Dah siap. Okey lah ni kan. Siapa Yes? Ada guys. Ada guys. Aduh. Wah. Sampai set dah dengan Riaz. Ducati. Adik salam. Cepat. Hak dulu. Hai dulu kat kamera. Hai. Cepat. Adik hai. Hai. Salam Baris. Adik salam Baris. Adik baru bangun ke? Ha? Jangan ya kan. Suasana hok-mok tu. Untuk Riaz. Yang kat Dia luar tu terluka, pun. Tak bergerak. Sana. Untuk Riaz boleh lah terkejut sikit. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kepala dah okey. Lekana. Salam. Salam Yes. Ui, Kalish. Gitar Kalish ke tu? Ui, gigi dah buka dah tercabut lah. Hari tu lagi. Yalah, nak ke suasana. Alah, halah. Keju lah. Ui, gepak. Dok Kak Lish dah start belajar ke? Esok. Esok start belajar? Ya. Baru ni masuk. Baru masuk. Apa nama? Kemah. Salam. Salam. Selamat Hari Raya, Pak. Selamat Raya, Pak. Ayo, Selamat Hari Raya, Dik. Saya Dik. Boleh yang bintang tu? Gitu ni. Apa? Ya? Kasihan sangat. Why? Dah 2-3 hari BP tak. Salam. Saya hari ni masak untuk papa, aunty semua. Masak. Dapur yang. Masihkah selamat? Woi, angin sikit. Masya Allah. Tak tahulah yang sedap ke. Air, tak tahu lagi saya buat air jap. Okey. Buat air. Tak apa. Eh. Dah siap. Peluh Itu adalah kita punya wine untuk hari ni. Wine yang barulah start wine. Sorry, Mami. Mami dah tak larat dah letakkan dalam pinggan. Letak je lah dalam tray ni. Ya je lah, makan je lah, ambil je lah. So, jom kita makan. Saya buat telur masak kicap dengan sayur. Okay, sayang. Nampak tu saya rasa saya jumpa. So,
setahun sekali lah. Pandai je nak masak. Oi, Rias Kalish nak belajar main gitar. Dia nak jadi next Joanna. Saya pun belajar masa kecil tapi tak sekecil dia lah. Saya belajar darjah 5 gitar. Piano yang belajar daripada kecil. Kalish daripada kecil belajar gitar. Kalish umur berapa sekarang? 9. Kerana 11 tahun belajar gitar saya. Apa benda? Ni kepo. Okay, kepo ni selalunya kita letak Ada, je. ada. Selalunya letak sini je. So, bila ada lagu-lagu yang kena key tinggi, kita letak lah. Contoh ni. Price tag selalunya kita pakai kepo nombor 5. Jadi bunyi key tinggi lah. Okay. So, yang ni Kalish letak je kat sini. Biar je kat sini. Nanti bila nak pakai ambil. Yang ni Kalish simpan. Tutup bateri dia. Yang kat sini. Dia tu tiap kali nak guna, nak pakai gitar pun pakai. Kena sentiasa betulkan kepo. Tanyalah kepo kali tu mana dekat Nana tak pandai sangat. Tahu lah. Jom kita makan! Papa dah tunggu dah ni. Okey, ambil nasi dulu. Bukan diet, jangan makan. Kita makan dulu, lepas tu baru kita bagi budak makan. Jangan makan, kau makan, aku punya gastrik. Faham? Tengok saya pakai tu Joanna, nanti pun Jangan pakai tu cerita. Joanna. Semalam, every Wednesday aku mami kan. Mami kata, Mami kali jangan ada selalu gaduh. Gaduh. Mami jawab, sama lah dengan you and your sister. Sampai dulu kita ada neighbor, dia nampak kita gaduh, dia orang nak anak satu je, yang kedua tak jadi. Trauma tengok. Aku pening ni. Trauma dia. Aduh. Kalish kat mana? Saya kalau anak kedua saya buat perangai, saya letak dua-dua luar rumah. Biarkan dia orang bergaduh, dah habis baru masuk. Cakap Dia tak yang. Takkan je. Takkan. Takkan ke yang? Saya boleh Jadi garang ke? Boleh. Tapi awak dengar anak perempuan, kasi lempak je. Ha, dia bapa kau dengan princess. Daddy. Cair. Confirm cair. Kalau anak lelaki tak, cair sangat. Kalau lelaki, rumah dia cair. Memang. Dia Rias pula Kalish. Saya cakap apa tadi? Sudah ayam tu. Dia kata tiba-tiba dia kata sudah ayam. Dia suruh makan. Dia memang makan tak baju dia ni. Sedap tak adik? Tak sedap? Pakai teriakan dia. Sedap ke tak? Makan sebagai gigi ayam tak sedap apa? Oh lah. Sedap ke tak? Ya, makan. Comel. Sedap mami Dah ko. pandai sekarang awak Buat video. Sedap lah. Sedap ke tak? Sedap. Sedapnya. Oh. Betul, sedapnya. Sedap. Yes. Cakap sedapnya. Yang muka-muka. I love you. Macam mana bang sedap apa? Ah, Sedap tak? Saya masak. Yang sedap tak? Sedap gila dulu. Weh, Aunty. Sedap. Weh, datang lagi minggu depan saya buat lagi ayam ni. Ush, Kalish awak nak jadi pemain piano ke? Kalish nak main piano ke nak main gitar? Dulu. Oh, Kalish ikut Nana suka music. Bagus. You are my brother. Faham? Tak boleh high five. Ush, yang ni belajar. Kita salam raya. Kita salam raya walaupun raya dah habis. Salam raya haji. Disebabkan raya dah habis, tak adalah duit raya, betul tak? Betul. Yeay. Kita bermaaf-maafan je. Kita bermaaf-maafan je. Okay? Let's go. Kita tak ada duit raya, guys. Kita hadiah raya. Okay, sit down. Tak salah lah ni. Okay, jom. Yes. Selamat Hari Raya Papa. Mak Zahir batin Papa. I love you. Selamat Raya, I love you too. Nangis lah tadi. Saya lah. Confused kita. Ayo. Okay, this one guys. So, I have something special for you tau. Ya ke? Betul. I have something you will love. Coklat, aiskrim. Tapi tak serius, Lego ke? Cepat yang. Papa rasa apa? Papa tak tahu, saya dah tanya dah. Tozoros. Kena tozoros. Terus. Ada. Pakcik. Wah, pakcik. Pakcik. Pakcik memang. Bukan satu. Wow. Saja je buat gempak kabel kan. Wow. Kan, kita kena diet kan, tak ada makan tu. Pakcik buat Papa. Oi, ni pakcik ni Papa makan senyap-senyap ni. Tak, kau tahu tak Papa dia hantu pakcik, dia akan simpan pakcik dalam drawer dia. Oh. Betul tak? Betul Semua tak? orang boleh makan. Seorang boleh makan. Ya. Ada kopiah. Mak Raya, Pak. Thank you. Jadi kena makan satu hari saja. Okay, next. Aunty pula tu. Salah raya tak? Ha? Jangan nangis. Tak nangis lah sebab dah habis raya. Tak ada feel lagi. Selamat Raya, Mak Azhar. Kenapa
Dia dah nangis sama ya. Nanti cengeng. Ya. Sejak dia manja. Apa dia punya udah ada Perancis tu mengubah diri. Rasa sudah lama dah udah dekat. Baby. Love you. Kenapa nak nangis? Aku ni nak tak boleh menangis. Selalunya hati paling sultan nak nangis. Adik dah berubah, dah berubah now. Dah tua tu macam ni. Guys, nanti nak pergi kerja. Iya. Nanti dah dapat yang terbaik lah tu. Kenapa dia orang sebab tahu lah. Tayo. Ah. Nanti dia kena belajar masak sebab tak ada orang komen kan. Dah jadi bini anak dah besar panjang takkan tak pandai masak. Joanna dah belajar dah. Dia tak tahu. Yang mak dia pun tak pandai masak. Aku cakap Dah jadi nenek pun tak pandai masak lagi. China. Aduh. Pandai masak dah mami. Tada! Ini semua salah tak betul ni. Mananya? Tak ada. Boleh buka. Diorang pun tak tahu apa sebab hari tu masa saya beli saya tak tunjuk. Serius lah. Ui. Cantik tak? Suka tak? Suka lah. Gila tak suka. Mahal ni. Style cantik. Bersalah lah berhenti sini. Dapat bonus. Dapat duit jajan. Berhenti segi pantry penuh. Dapat bulan ni. Dia macam sengaja dia gula-gula kita. Tak, masalahnya saya tak tahu pun. Rupanya staff-staff saya ni kan. Setakat aunty dah lagi seorang tu pun. Diorang sebenarnya ada plan. Rupanya dah berhenti. Aku tak tahu. Sumpah tak tahu. Oh, kena bagi tahu awal lah. Baru kena cari pengganti. Bagi tahu lah. Saya mesej lah Syafiqah tadi. Aku tahu dah kena mesej Syafiqah. Kalau kena berhenti kau bagi tahu awal. Saya tak tahu. So saya penuhkan peti ais kat office apa semua. Sebab diorang ingatkan saya penuhkan peti sebab diorang dah berhenti ke apa. Manalah aku nak tahu. Aku memang penuhkan sebab dah lama Kita tak pun masuk tak tahu office. kita pun nak berhenti. Tak, sebab saya dah lama tak masuk office. Lepas tu hari tu kan masuk office untuk live. Lepas tu aku nak minum air, tak ada air dalam peti. Aku rasa Yeah. sebab kan setiap kali di stok, lepas tu dah tak masuk lama. Dah habis dia tak payah bagi tahu. So hari tu saya terus check out. Banyak gila saya check out kat Shopee. Tong. Penuh. Macam-macam berkotak-kotak sampai. Berkotak-kotak tak sampai penuh lah. Bulan ni kan kita launching toys kan. Ada duit lebih saya bagilah bonus. Bukan diorang. Saya memang macam tu, ada bonus kita bagi. Tiba-tiba lah, rupanya nak berhenti. Bukan nak berhenti. Plan. Bukan pelan pun. Mencari. Cari. Okay. On the way. Woi, Najwa kena bagi cepat ni. Tu ni tak ada. Saya Datuk saya juga. Asal saya lah. Pergi budak-budak ni dulu lah. Dulu dah saya tu. Anak. Raya Haji. Sebab Raya Haji ni saja-saja je lah. Sebab saya dah belikan untuk dia juga. Semua dia dah buka dia. This is for you. Ya. Apa tu? Apa ni? Sedap. Wow ni. Maharaja. Wow. Kalau sayang Itu semua. yang betul. Sedap. Proof eh? Wangi je sebab sini bau dulu. Happy tak? Ke tak happy sebab dah banyak perfume? Happy lah. Perfume dia dah banyak guys. Okay. Kalish pula. Beratur lah. Apa ni? Ha. Cakap lah nak cakap apa, minta maaf. Lagi? Lagi? Batu. Saya dah mati. Lagi? Ucapan, bagi ucapan raya apa. Apa salah awak kat Nana? Saya boleh buat salah ke kat Nana? Tak ada cakap. Dia rindu Nana dia. Saya suka jumpa dia. Oh lo. Saya sayang kat Nana tak? Sayang betul. Nanti kalau sudah besar nanti kalau sama kat Nana tau. Okay. Ni tu Kalish. Uish. Yang ni special Kalish. Yang ni dia Lego sekali dengan controller. Boleh gerak. Ferrari tau, Ferrari. Kalish kena pasang lepas tu dia boleh gerak. Ferrari. Okay, adik pula. Adik last. Adik sampai nak lari rumah dengar cerita. Adik nak pindah sini ke? Nak duduk dengan Kak Nana? Ui. 54 surat. Elok. Kita maaf raya ni walaupun tak pakai baju raya. Faham tak? Faham ke tak? Peluk dulu. Kalau tak ada hadiah. Peluk dulu. Peluk mazal apa? Dia punya kiss tu nak tak nak aje. Cepat kiss betul-betul. Cepat. Kata adik. Kata. Ni tak ada. Tak ada. Tak beli Barbie sebab takut terbeli sama lagi. Adik kan ada banyak Barbie. Sekarang adik suka nak beli dia sama. Kadang kita tahu Barbie apa yang adik ada. Masa sama dengan Kalish. Kadang nak beli wheels. Wow.
Takut beli dah ada. Tapi best sekali ni tengok adik. Adik jadi Okay, so itu saja kata kita kali ni. Panjangkan konten ni kan. panjang, saya rekod panjang. Panjang sebab saya buat yang masa kat situ dulu lagi. Beli hadiah. Janganlah hak Alana, hak Alana, jom. Okay, Hak. Cepat. Cepat kali. Riaz, cepat. Riaz, cepat. Riaz. Mana adik? Terima kasih. Okay. Guys. I love my family. Semoga dimudahkan lagi urusan, dimewahkan rezeki. Amin. Amin. Terima kasih berkongsi rezeki dengan family dan nangis pula. Sudahlah. Terima kasih. Minta maaf boleh nangis. Ajak haji pun boleh nangis. Haji boleh nangis. Kira-kira tu saja kata saya kali ni. Kalau suka jangan lupa tekan button like, comment, share, subscribe. Sorry tak sempat nak share resepi telur masak kicap. Kalau korang suka bagi tahu. Nanti saya bahas konten resepi. Saya dah lama kan tak buat konten resepi. Itu je lah. Okay, bye. Assalamualaikum. Cik.